Terima kasih. Dipersilakan Gua Lipoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Speaker kerana memberi laluan kepada Gua Ipoh untuk turut berbahas pada bajet 2026. Saya nampak cadangan saya ni ke arah futuristik sikit. Namun ia adalah perlu kerana kita bercakap tadi banyak mengenai dengan apa perkara yang Kelantan kita ni, khususnya di Kota Baru, dengan projek-projek yang telah pun tercatat dan dirancang, yang mana kita bimbang atau khawatir kepada berlakunya bottleneck ataupun kesesakan terlampau di Kota Baru. Khususnya sebagaimana Bandar Baru Tunjung dengan Madinah As-Salam yang menjadi pusat sentral nanti yang bersepadu dengan ECRL yang kata tadi daripada Lembah Kelang ni, yang high speed rail ni akan sampai ke Tunjung. Juga di situ dibina terminal bersepadu KB Central, dan juga adalah laluan terakhir iaitu CSR, Central Spine Road, yang juga akan bersambung dengan projek yang telah diluluskan, iaitu pembesaran lebuh raya 4 lorong daripada Ratang Panjang ke Pasir Mas. Dan juga pembinaan jambatan Sungai Golok yang kedua sebagai pintu masuk utama kepada negeri Kelantan. Keduanya ialah juga kita tahu bahawasanya lapangan terbang antarabangsa kita, Airport Sultan Ismail, akan dinaik taras menjadi International Airport, yang menjadi pintu masuk dan keluar utama kepada bukan saja negeri Kelantan, malahan rantau ni, Terengganu, Selatan Thailand dan sebagainya. Seterusnya kita juga sering ataupun dengar, iaitu kita meminta supaya LPT3 yang juga nanti akan bersambung kepada Pasir Putih, dan seterusnya projek yang bakal berlangsung juga adalah pembinaan lebuh raya daripada Kubang Kriang ke Bacok. Dan kita juga telah ataupun sedang berlaku projek iaitu penyambungan ataupun jambatan daripada Tumpak iaitu di Black Bear ke Kampung Banggu. Jadi sudah tentu ia akan menyebabkan bertambahnya jumlah kesesakan yang tidak mungkin terkawal suatu hari nanti kepada Kota Baru. Maka satu alternatif baru, dan saya mencadangkan supaya membina satu lingkaran skyway. Tak kira lah nama lingkaran apa pun, lingkaran Madinah As-Salam ke, lingkaran ataupun ring skyway ke dan sebagainya. Yang pasti ia akan menyambungkan kepada beberapa jalan-jalan tadi supaya kita boleh akses dengan airport dan pusat bandar, termasuk dengan jalan baru, jambatan Black Bear dan Kampung Banggu tadi, dan Madinah As-Salam, yang tentunya menjadi sibuk kerana di situlah pusat bersepadu pembandaran baru. Cadangan kepada kita juga memohon supaya cadangan ini diangkat kepada Persekutuan, dan mungkin pihak kerajaan negeri boleh memulakan dengan pelan dia tu. Sebab kita minimalkan penggunaan tanah kerana ia adalah skyway. Dan mungkin juga boleh diajukan dan diutarakan kepada syarikat konsesi. Saya rasa tidak menjadi masalah sekiranya jalan ini dibina secara betul
sebab untuk akses daripada Madinah Assalam ataupun Tunjung kepada airport, kalau dengan keadaan situasi yang ada pada hari ini, mengambil masa tak kurang daripada setengah jam juga. Banyak traffic light dan sebagainya. Jadi mungkin dengan adanya Skyway ni, kita hanya mengambil masa hanya sekitar 5 minit atau 10 minit untuk melepasi bandar Kota Baru. Jadi saya cek dengan ChatGPT tadi. Ada pantun sikit. Berkenaan dengan Skyway. Burung helang meniti awang. Awan nipis berarak pergi. Lingkaran Skyway kita bangunkan. Kota Baru naik bertarah dunia nanti. Ombak kecil di pantai cahaya bulan. Perahu layar menuju pesisiran. Skyway bukan sekadar jalan. Ia jambatan masa depan menuju moden dan futuristik. Kain soket benang dicelup. Sulama emas halus tenunan. Skyway mengangkat bandar berkelompok Madinah Assalam jadi pusat kesatuan. InsyaAllah. Seterusnya, cadangan daripada saya adalah, mereka ada banyak kali pergi melawak ni. Jadi iaitu adalah Kota Baru Waterfront. Kalau kita tengok di pesisiran Sungai Kelantan, yang pesisiran bandar Kota Baru, memang sesuai untuk dibina satu waterfront yang bermula daripada Kampung Sirih sehingga ke melepasi jambatan di Black Bear ke baru ni, ke Kapul Laut ataupun Bangor, Pulau Pisang, yang melepasi Tok Komek. Ada Tok Komek situ. Tak tahulah panggil Tok Komek kan, betul kan? Okey, maka dengan pembinaan waterfront ini, dia akan menjadikan bandar Kota Baru sebagai aerotropolis Pantai Timur. Sebab mungkin kita boleh mewujudkan satu cruise untuk persiaran sebagaimana yang ada di Bangkok, di Guangzhou, termasuk jugalah di Melaka ataupun di Kuching Waterfront. Jadi pesisiran sungai ini, dalam masa kita membina waterfront juga, hendaklah diperbanyakkan pokok-pokok ataupun taman-taman rekreasi bagi penduduk untuk beriadah ataupun berekreasi, supaya tekanan ataupun mental boleh dilepaskan ataupun terjamin. Dalam konsep melaksanakan waterfront ni, yang kita juga boleh menggunakan kaedah bersistem konsesi, di mana syarikat yang akan memajukan cruise tadi ataupun waterfront ini boleh membinanya dengan begitu indah dan baik. Kemudian kerajaan negeri sudah tentu memperoleh hasil daripada perkhidmatan itu, insya-Allah. Yang ketiganya, kita juga di Kota Baru ini seringkali bila berlaku hujan, maka kelihatan berlaku takungan air ataupun banjir kilat. 2 minit, YB. Maka kita mencadangkan supaya ada satu laluan longkang bawah tanah yang besar dan terus mengalirkan air berkenaan kepada Sungai Kelantan. Akhirnya dan selanjutnya, saya juga ingin menyentuhlah mengenai dom saya, iaitu di Dom Gua Ipoh. Jadi sebagaimana yang saya selalu sebut, Dom Gua Ipoh ini adalah seperti terkepung ataupun tidak ada penyambungan jalan-jalan dengan kawasan selatan. Sedangkan di sana juga pihak Galas dan Nigiri ada
Kelantan, South Kelantan Authority Development Authority ni, iaitu KESDA ni. Tetapi saya di satu-satunya DUN di Gua Ipoh yang termasuk dalam kawasan KESDA bersama dengan keseluruhan Jeli, bersama dengan keseluruhan Kuala Kerak dan keseluruhan Gua Musang. Namun kita boleh, kalau menghubungkan jalan ini realisasikan, maka sudah tentu bukan sahaja Gua Ipoh yang mendapat manfaat daripadanya, malahan Dabun, di Biak dan di Jelawar, begitu juga Makbel dan sebagainya, termasuklah di Kuala Bala dan Bukit Bunga. Contohnya, kita masih belum boleh berhubung. Saya suka menarik perhatian kepada satu jalan yang dicadang, iaitu jalan daripada Ulu Butir ke Aisyane di kawasan Bukit Bunga yang hanya sekitar dalam 10 km sahaja. Hari ini pihak-pihak penanam durian telah memohon dengan saya untuk membuat jalan secara sendiri, termasuklah memohon batu, kalvert dan sebagainya, sehingga sudah 4 km terbinanya jalan itu. Masih berbaki lagi hanya sekitar 6 km sahaja. Dan sekiranya berlaku jalan ini, maka sudah tentu pengaliran kenderaan juga memasuki Gua Ipoh. Kalau kita tengok geografi Gua Ipoh ini, sangat-sangatlah tidak kondusif dan boleh Masa dah habis, YB. boleh masyarakatnya berdikari, mendiri dan kendiri. Kerana ianya terkepung yang saya katakan tadi. Oleh kerana masa telah pun berakhir, maka saya dengan ini menyokong bajet ataupun belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, iaitu bajet 2026. Sekian, terima kasih.